Kejayaan kerajaan menambah hasil menerusi penyasaran subsidi dan usaha membantras ketirisan membolehkan negara mengurangkan kebergantungan kepada cukai langsung dan tidak langsung. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, sebelum ini cukai langsung dan tidak langsung merupakan sumber utama hasil negara. Maka kerajaan tidak perlu menaikkan cukai. Kerajaan tidak perlu membuat cukai-cukai baru yang besar, dan ini adalah satu kreativiti yang saya kira hebat dalam belanjawan kali ini. Tidak pernah kita dengar sebelum ini sejumlah 31 bilion boleh diperolehi daripada dua kaedah yang bukan daripada cukai.